Selamat datang ke sesi perkongsian kita kali ni. Hari ni, kita nak kupas satu kemahiran yang memang sangat penting untuk aktiviti luar. Kita akan kuasai ikatan seraya. Jom kita mula. Pernah tak terfikir macam mana orang boleh bina macam-macam struktur dekat tapak perkhemahan tu? Meja, menara, pintu gerbang, semua tu tegak berdiri. Tapi tak guna satu paku pun. Macam mana tu? Jawapannya ada pada satu teknik yang nampak je simple, tapi power dia luar biasa. Modalnya cuma tali dan kayu. Okey, ini dia plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita bezakan dulu apa tu simpulan dan apa tu ikatan. Lepas tu, kita akan kenal terus dengan bintang kita, ikatan seraya. Kita akan tengok cara ikat, apa yang kita boleh bina guna ikatan ni dan kenapa ia sangat-sangat penting dalam kraf perkhemahan. Baiklah, kita masuk bahagian pertama. Jom kita leraikan dulu satu kekeliruan yang biasa sangat orang buat. Okey, tengok ni. Simpulan dengan ikatan nampak sama tapi tak serupa. Senang cerita macam ni. Simpulan ni kita buat pada tali tu sendiri. Contoh paling senang, ikat tali kasut. Itu simpulan. Tapi ikatan pula kita guna tali untuk ikat benda lain. Contohnya kita nak cantumkan 2 batang kayu untuk buat kerusi. Nampakkan beza dia? Satu untuk tali, satu lagi untuk bina struktur. Dah faham beza tu kan? Bagus. Sekarang, jom kita kenal dengan hero utama kita hari ni. Boleh kata, inilah antara ikatan yang paling asas dan penting dalam dunia pengakap dan aktiviti luar. Apa sebenarnya ikatan seraya ni? Tengok ni. Fungsi utama dia satu je, untuk ikat 2 batang kayu yang bersilang pada sudut 90 darjah. Macam tanda tambah tu. Sambungan ni lah yang jadi tulang belakang untuk hampir semua binaan segi 4 yang kita nak buat. Betul-betul asas. So, macam mana nak buat ikatan ni? Jom kita tengok satu persatu, langkah demi langkah. Okey, jom kita ikat sama-sama. Mula-mula, kita start dengan simpul manuk pada salah satu kayu. Ini macam lock permulaan kita. Lepas tu, kita mula melilit. Tali tu akan pusing, atas kayu melintang, bawah kayu menegak, ulang beberapa kali dan yang paling penting, setiap lilitan tu mesti tarik ketat-ketat. Dah siap lilit, sekarang masa untuk bahagian paling best, lilitan saup atau frapping. Tali tu kita lilit di celah-celah kayu untuk cekik lilitan yang kita buat tadi. Ini yang akan bagi ikatan tu padu. Akhir sekali nak kunci semua ni, kita matikan dengan simpul manuk sekali lagi pada kayu yang lagi satu. Siap, kukuh. Ini dia, rahsia dia. Ingat ya, ikatan yang kuat tu bukan sebab kita lilit banyak kali. Tak, kekuatan sebenar datang dari lilitan saup yang kita buat last kali tu. Bahagian mencekik itulah yang kunci segalanya, yang buat dia tak bergerak langsung. Jadi, jangan skip bahagian ni. Okey, kita dah tahu macam mana nak ikat. Sekarang, soalan paling seronok, apa je yang kita boleh bina dengan ikatan ni? Percaya tak, dengan satu ikatan ni je, kita boleh buat macam-macam. Daripada benda-benda simple macam rak kasut, meja, kerusi, sampailah ke projek yang lagi besar. Pintu gerbang kem? Boleh. Menara kawalan? Pun boleh. Boleh kata hampir semua struktur yang perlukan sambungan 90 darjah, ikatan seraya ni lah jawapannya. Nampak tak? Cuma dengan kuasai satu ikatan asas ni, tiba-tiba puluhan idea kreatif terbuka luas depan mata kita. Betul-betul satu game changer. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian akhir. Jom kita simpulkan. Apa sebenarnya mesej besar di sebalik semua ini? Sebenarnya kan, ikatan seraya ni dia lebih dari sekadar satu teknik ikat tali. Ia sebenarnya satu kunci. Kunci untuk kita jadi lebih berdikari, lebih kreatif. Kunci untuk kita tengok dahan kayu dan buluh di sekeliling kita bukan sebagai sampah, tapi sebagai bahan binaan. Ia bagi kita kuasa untuk bina benda yang berguna dari benda yang paling asas. Terima kasih sebab luangkan masa bersama kami. Sekarang kuncinya dah ada di tangan anda. Soalannya, apa benda pertama yang anda akan bina?